Ini aircon. Sekarang saya nak cabut dia punya piping. Jadi saya kena simpan kes. Banyak kawan tanya saya, macam mana simpan dia punya kes? Okey, mula-mula saya kena buka aircon dulu. Buka, tunggu dia punya indoor jalan dulu. Dan dia punya outdoor sekali jalan. Dia punya outdoor jalan, saya baru boleh simpan kes. Okey, sekarang saya buka itu nak dulu. Ini Allen key punya nak. Okey. Saya buka, tunggu dia jalan dulu. Dia kompresor jika belum jalan, you kena tunggu dulu loh. Dan saya ambil ini Allen key. Saya cari sesuai punya masuk. Okey. Sesuai punya masuk. Tetapi saya kena tunggu dulu lah. Tunggu sampai kompresor motor jalan. You akan dengar bunyi punya jika dia sudah jalan. Dia akan macam ni lah. Korang boleh tengok dia kompresor motor sudah jalan. Korang boleh rasa dia ada suara dan pipe starting ada sejuk. You boleh pusing pergi kanan. Ikut itu clockwise lah. Clockwise. Pusing ikut jam. Kunci dia tak nak bagi dia punya kes keluar. Dia kes tak keluar tapi sini setuk, bagi dia setuk balik itu kompresor motor. Okey. Jika korang nak buka itu nut indoor atau outdoor, korang mesti kena ingat ini step. Okey. Korang jangan suka hati buka itu pipe jika you tak ada simpan itu kes. Nanti dikata pandang muka lah. Jika you tak ada simpan kes, you buka terus semua kes keluar. You kena guna banyak wang untuk masuk lagi. Okey. Tunggu dia punya suara lain. Ini kena tengok dia punya pipe berapa panjang. Jika dia pipe panjang, you tunggu berapa minit. Okey. Jika dia pipe tak panjang, 1-2 minit sudah cukup. Ini slow. Ini besar mah. Ini kecil mah. Ini kecil punya pipe. Nampak? Ini besar punya pipe. Okey. Dia sudah tak keluar kes, dia akan return sini. Nanti you simpan ini lagi. Okey. Sampai ketat. Okey. Tutup itu switch. Setelah simpan kes, sekarang saya buka itu nut. Tengok dia ada kes lagi ke. Saya buka. Korang tengok saya boleh buka. Jika saya tak simpan, dia keluar kes banyak. Okey. Jadi macam ni sajalah simpan kes. Selalu kenapa kena simpan kes? Sebab kena tukar pipe atau you service aircon atau tukar apa-apalah. Okey. Jadi korang sudah belajar macam mana simpan kes ke? Jika korang sudah belajar, boleh like, komen dan share.